Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik bila ada komen-komen daripada netizen yang mengatakan teguran saya kepada konsert yang berlangsung dekat Kelantan tu lembut, dia kata, tidak tegas. Saya rasa semua sama je. Apa yang saya tegur di luar Kelantan ke dalam Kelantan tegas. Tegas. Dan stand saya mengatakan bahawa tak kira mana-mana pihak yang melakukan ataupun ada yang tergelincir, kita akan tegur lah. Kita akan tegur. Jadi jangan pula kita kata tak tegas lah, lepas tu pok-pok dia haram untuk ana, halal untuk ente. Itu apa benda? Itu sindiran-sindiran tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana kita rasa kalau saya tak tegur, kamu kata tak tegur pula. Kalau dah tegur, kata lembut pula. Jadi kita kalau nak ikut cakap orang, payahlah. Cuma saya buat video ni sebab apa? Saya nak kata bahawa saya tak takut untuk menegur. Walaupun siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Dan saya kena percaya terutama Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku di Kelantan baru ni, di Tunjung dekat Maiden tu, mungkin kesalahan penganjur lah. Penganjur over the limit, over daripada limit dia. Dan saya rasa tidak sesuai pada bulan Syaban ni. Apatah lagi bulan Rejab, bulan Syaban, dekat dengan Ramadan ni, kita benarkan penganjuran konsert-konsert seperti ni. Patutnya tak payah buat lah. PBT tak payah bagi. Tak kira lah dengan tujuan apa sekalipun, konsert-konsert ni tak payah lah. Lebihkan kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak bagi keizinan pada mereka buat macam ni? Ada kata rakyat Kelantan nak beribu juga. Beribu ada cara dia. Bukan cara dengan terkinjar-kinjar macam ke. Jangan. Kita buatlah dengan cara yang terbaik. Banyak kaedah untuk kita mendekatkan rasa nak berhibur. Zikrullah boleh berhibur, baca Quran boleh berhibur. Dan kalau nak berhibur sekalipun, mesti patuh kepada tata kelola yang telah ditetapkan. Jangan over the limit, jangan lebih, jangan melampau. Tilka hududullah. Itulah hak-hak dia yang telah ditetapkan. Apa kita nak lebih pula? Jadi justru itu, tak kira mana lah. Baru ni Kemamang pula ada juga kata di Kemamang. Jadi kat pada tempat yang saya tahu, kalau saya tak tahu, tuan tak nak salahkan saya. Buat-buat tak dengar. Dia kata macam tu juga. Padahal kita ni bukanlah hari-hari sekerum masalah yang berlaku dalam masyarakat, kecuali apa yang dikhabarkan. Tu sebab Nabi kata, man ra'a minkum munkaran. Siapa-siapa yang melihat satu kemungkaran. Ra'a sini kata ulama, bukan sekadar dia lihat. Mungkin dia beritahu. Alimah. Maka saya banyak tidak melihat sendiri. Saya diberitahu. Maka ada benda yang mungkin terlepas. Jadi yang tahu, tegurlah. Berapa pula kita nak, berapa piu saya tak tegur? Tak boleh lah khabar gitu. Tak, bukan kita seorang dekat Malaysia ni, ramai lagi. Jadi pakat-pakat tegur lah. Pakat-pakat tegur. Kalau kita rasa benda tu tak betul, tegur. Nak kata lembut, tak lembut tu terpulang kepada netizen lah. Apa yang penting sekali, hadafnya kita telah menegur dan kita stand kita menyatakan bahawa benda ni tak patut buat. Lebih-lebih lagi dalam bulan Syaban ni, apatah lagi bulan Rejab sebelum ni, banyak juga konsert berlangsung. Sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Islam, kita patut berubah lah. Daripada dulu jahil, sekarang dah banyak maklumat kita dapat. Kita berubah menjadi lebih baik insya-Allah. Wallahu a'lamu bissawab.